Bersua semula dalam video terkini dari Tangkap Tayang. Melalui siri 66 tokoh fizik dunia dalam sejarah, kita jejaki tokoh ketiga daripada senarai 66 orang tokoh. Dalam zaman ketika mitos menguasai penjelasan alam, seorang pemikir dari kota pelabuhan kecil Ionia menolak cerita lama dan menuntut penjelasan berdasarkan pemerhatian dan rasional. Anaxagoras, seorang yang memecah gelap kebiasaan, membawa cahaya baru kepada cara manusia memahami langit dan zat. Anaxagoras dilahirkan sekitar tahun 428 sebelum Masihi di Klazomenai, sebuah bandar Ionia, dan riwayatnya tamat pada sekitar tahun 500 sebelum Masihi dan dikenang sebagai ahli falsafah Prasokrates yang membawa perbincangan falsafah dan sains ke Athens. Beliau menulis karya-karya berbentuk prosa, hanya fragmen-fragmen terpilih masih wujud hari ini, tetapi kesan pemikirannya terselah menerusi catatan murid dan pengikutnya. Anaxagoras juga digelar pelopor kerana memperkenalkan idea bahawa alam boleh dijelaskan oleh prinsip-prinsip rasional dan bukan semata-mata mitos atau dewa-dewa. Anaxagoras membuat tafsiran penting mengenai sifat cahaya bulan. Beliau berhujah bahawa bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, yang kita lihat adalah cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan ke bumi. Dalam perkara gerhana, Anaxagoras menafikan teori yang kurang tepat pada zamannya dan menerangkan dua fenomena utama gerhana bulan berlaku apabila bumi berada antara matahari dan bulan, manakala gerhana matahari berlaku apabila bulan terletak di antara bumi dan matahari, sekaligus menutup cahaya matahari untuk pemerhati di bumi. Selain itu, beliau menggambarkan matahari sebagai objek yang sangat panas. Gambaran metafora tetapi berani pada zamannya dan melihat bulan sebagai objek serupa bumi dalam beberapa aspek. Pandangan inilah telah menggegarkan kepercayaan tradisional sehingga menimbulkan tentangan politik dan sosial terhadapnya. Teori mengenai zat dan prinsip awal konservasi. Di luar langit, Anaxagoras membangunkan idea tentang sifat zat yang sangat berpengaruh. Beliau mengusulkan bahawa tidak ada benda yang benar-benar muncul atau lenyap. Sebaliknya, perubahan yang kita saksikan adalah hasil gabungan dan pemisahan bahagian-bahagian halus zat. Zat-zat asas ini kekal wujud, tetapi penyusunan dan sifat relatifnya menghasilkan perbezaan rupa, rasa dan bau. Konsep ini mendahului dan memberi pengaruh awal kepada idea-idea yang kemudiannya berkembang menjadi prinsip konservasi bahan dan tenaga, iaitu bahawa kuantiti asas tidak dimusnahkan tetapi hanya bertukar bentuk. Anaxagoras tidak merumuskan hukum moden, tapi pandangannya meletakkan asas falsafah untuk memahami transformasi dalam alam fizikal. Konflik, pengusiran dan warisan ilmiah. Keberanian intelektual Anaxagoras mendorongnya ke pusat kontroversi. Tafsiran tentang matahari, bulan dan sifat zat menimbulkan kemarahan pihak berkuasa dan rakyat. Beliau akhirnya diusir keluar dari Athens. Satu langkah yang mencerminkan bagaimana idea saintifik awal sering bertembung dengan norma sosial dan politik zaman itu. Walaupun ditentang, pemikiran Anaxagoras menular melalui murid-murid dan tradisi intelektual pada era itu. Gagasannya tentang sebaran bahagian-bahagian dalam segala benda dan penekanan kepada penerangan rasional terhadap fenomena alam menjadi asas penting dalam perkembangan sains Yunani kemudian hari. Anaxagoras mungkin hidup lebih dari 2 milenium lalu, namun persoalan yang beliau ajukan terus relevan. Dari mana datang cahaya yang kita lihat? Apakah bahan yang membentuk dunia? Dengan menukarkan mitos kepada penyelidikan, beliau menyemai benih yang akhirnya berkembang menjadi kaedah saintifik. Warisannya bukan hanya dalam jawapan yang beliau cadangkan, tetapi dalam keberanian untuk menyoal dan menerangkan alam melalui pemerhatian dan akal. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk terus bersama kami dalam pengembaraan ilmu yang penuh inspirasi.